Kita tengah solat, tiba-tiba ada orang curi barang kita. Kita letak di depan. Apa perlu kita buat, Ustaz? Berhenti solat, boleh tak kita ligat dia? Apakah hukumnya? Tengok. Bagus. Abang tu suruh mari. Mari bodoh balik, cerdik. Betul tak? Tak ada rugi apa pun. Nah. Dengar baik-baik. Bila kita semayang, tak boleh berhenti dah. Kalau kita semayang sunat, boleh berhenti. Hukumnya makruh. Tanpa sebab. Okey? Yang munasabah. Okey. Tapi kalau yang fardu, haram berhenti, melainkan darurah. Okey? Dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, Dr. Ahmad Syarbasi, orang Mesir lah, dia tulis, kalau kita tengah semayang, ada orang minta tolong selamat nyawa, kita boleh putuskan solat. Contoh, putuskan solat, selamatkan nyawa dia dan solat kemudian. Faham? Itu dibolehkan. Yang tak boleh, benda yang bukan darurah. Contohnya berhenti semayang kerana apa? Kerana nak angkat telefon. Berhenti semayang kerana kawan ada main. Berhenti semayang nak jual. Dia duduk dalam kedai, makcik kampung, kedai dalam kampung. Nampak? Kedai buncit dalam kampung tau. Dia semayang tepi kedai tu je. Allahu Akbar. Makcik. Dah budak main. Nak beli. Hang ni aku semayang main. Nampak? Dia boleh batalkan semayang budak tu nak beli. Haram, dosa besar. Itu bukan darurah. Okey? Ibu bapa panggil, tak boleh berhenti. Yang boleh berhenti, Rasulullah panggil. Faham? Kalau takdir kata Rasulullah, panggil lah. Kena berhenti. Tapi kalau solat sunat, boleh. Ibu bapa panggil. Okey? Dia jangan salah faham. Solat fardu tak boleh. Darurah boleh. Antara darurahnya lagi, menyelamatkan harta benda. Bukan nyawa saja, harta benda. Contoh, rumah terbakar. Kita Allahu Akbar, langsir pun kena pelita, nyala api. Kita semayang 4 rakaat, lambat lagi 7 minit lagi, hangus dengan kita. Kita batalkan solat, dia ambil air simbah, selamatkan rumah dari terbakar, lepas tu sambung semalat semula. Hukumnya batal solat tadi, tidak berdosa, kerana menyelamatkan harta. Maka termasuklah kita bila ada orang curi tengah solat. Pasal ramai di antara kita, dia tengok orang curi, tapi kerana dia tak tahu boleh berhenti solat, dia pun sengat. Pencuri pula dia tak curi rakaat akhir. Dia tahu dah rakaatnya 4, dia akan curi rakaat pertama ketika sujud. Ingat tak? Ketika sujud rakaat pertama. Pasal dia mengaji fiqh tau. Banyak CCTV tunjuk sekarang, boleh tahu rupanya rakaat pertama masa sujud. Kerana ada 3 rakaat lagi, tak ada kejar, dia start motor balik tau. Betul tak? Jadi lah masuk dalam TV, makcik tu interview. Makcik sedar masa mana dia ambil barang makcik tu? Saya mula-mula sujud, saya perasan dah nampak bayang-bayang kat belakang. Bila saya sujud sekali lagi, dia habis, dia lari terus. Tok Imam pula baca panjang, kawak semua. Jadi masa tu kita kejar dia, tangkap dia, pergi bala polis. Lepas tu kita semayang semula, tidak berdosa. Kerana ad-dararu yuzalu, kemudaratan itu hendaklah kita hilangkan. Lain kali dia pun kena jail, ramai orang selamat harta dia. Dalam kaul dhaif, satu pendapat yang lemah, dia kata kita kejar tu tak batal lagi. Sambung lepas report sambung balik 2 rakaat lagi sambung. Faham tak? Itu kaul dhaif. Pendapat yang muktamad batal dan sembahyang semula. Okey.